Ustaz? Dia sekarang ni yang saya perhatikan kebanyakan yang berlaku adalah kerana ajaran barat. Sebab mereka kata kenal hati budi dulu. So, dia pun kenal lah hati budi dulu. Sampai saya pernah jumpa seorang hamba Ta'ala ni. Ya. Dia kata dia kahwin dengan isteri dia ni. Isteri dia ni buah hati dia sejak sekolah rendah. Punya lama kan. Sekolah menengah. Sekian dia masuk universiti. Kahwin. Lepas tu sekarang lepas kahwin kan, tiba-tiba dia datang mengadu kat kita. Dia kata macam, saya ingatkan macam ni, tapi dia pun macam ni. Saya kata ketika awak, ni benda expectation kita sebut tadi. Ketika awak berkenalan dengan isteri awak sebelum perkahwinan, dia pun kenal awak sebelum perkahwinan. Pengenalan tersebut dalam keadaan marketing. Dia market diri dia, awak market diri awak. Everything yang ada ditunjukkan superficial. Tapi bila dah kahwin betul, di situlah diri awak yang sebenar. Dia pun diri awak diri yang sebenar macam tu. Ini expectation kadang-kadang perkahwinan. Ada family yang kadang dia orang akan tanya. Dia kata, Ustaz, orang ni bercinta punya lama, dia berkahwin 3 bulan cerai. Yeah. Punca asal tadi. Pasal balik pada asal. Pasal expectation dia, apa dia cari daripada perkahwinan. Sebab dia bayangkan, kadang tengok cerita Snow White lah, Cinderella sebagainya. Lepas tu dia bayangkan hidup dia macam tu. And they live happily ever after. Dia tak tahu hari yang Cinderella menjerit kat lelaki dia. Tak? Hari bini dia mengamuk, baling pinggan, kan, pangpang kaki. Kan. Contohnya, hari tu dia tak tahu.